Okey semua murid, seorang je boleh pergi tandas ya. Tak boleh 2 orang, 3 orang. Cikgu, nak pergi tandas? Pergi. Cikgu, nak pergi tandas juga? Nak pergi tandas? Pergi lah. Betul ni. Aku cakap pergi tandas seorang, bukan 2 orang. Kau pekak ke bisu, ha? Dah lah hitam. Bro, jom pergi tandas senyap-senyap nak. Jom. Cepat lah. Hello. Hah? Cikgu? Asal pipe tandas rosak? Tak baikkan. Biar aku baiki pipe tu. Tak ada siapa nak dengar arahan cikgu ni. Apa cikgu? Saya kan selalu dengar cakap cikgu. Budak pandai. Thank you tau selalu backup cikgu. Tapi cikgu, nak pergi tandas juga boleh? Weh, mana cikgu Mat ni? Lambat pula dia datang. Alah, kejap lah nanti dia datang. Ketua kelas, dah sejam kita tunggu. Kau sabar boleh tak? Nanti dia datang lah tu. Aku tak boleh tahan. Potek kelas je lah. Kau jangan nak pergi mana-mana. Ketua kelas, tepi! Guys, cikgu Mai tak datang hari ni. Dia balik kampung. Guys, kita semua buat kesilapan dalam hidup kita kan? Lagi bagus lah guys. Cikgu Mai tak datang, kita boleh belajar sendiri tau. Dia yang bagus. Kepala Cikgu Mai tak datang. Aku yang akan ajar korang. Siap lah. Aduh weh, ketua kelas tak ada macam mana ni? Siapa nak jaga kelas? Biar aku jaga. Tapi seorang kena bayar RM1. Cepat bayar. Cepat. RM1 bongok kau lah. Haikal, kau jadi ketua kelas lah. Apa? Tak nak lah. Jadi je lah. Takut ah. Takut? Penakut. Biar aku jadi ketua kelas. Orang lain jadi ketua kelas boleh? Haikal, aku akan sentiasa tengok kau. Haikal, jadilah ketua kelas. Apalah guru besar. Kalau kamu jadi ketua kelas, guru besar akan hadiahkan kamu phone terbaru. Wah, ni phone dia dah rosak. Oh, phone tu dah lama rosak. Tak apa, biar aku jadi ketua kelas. Kerja pertama yang korang kena buat ialah belajar subjek mat. Cepat, belajar. Jadi murid, pokok dia membesar pas... apa batuk-batuk ni ha? Cikgu penat-penat ajar kau kat depan. Kau bising pula kat depan ni. Weh, budak hidup depan kena marah tu. Bongok dia orang tu. Yo, what's up my brother? Bro, dia yang start dulu. Cikgu, siapa ajar pukul murid ni? Tak baik tau. Siapa ajar? Bapak guru besar. Yo, Haikal, kau duduk depan. Wah, lepas ni kau boleh jadi pandai ya. Thank you budak pandai. Tapi kau hitam. Kena salin banyak nota pula ni. Kau buat apa? Aku tengah salin nota dari Papa Putih kau padam asal. Kau nak salin Siapa suruh lambat? Aduh, Haikal, kau tak sempat salin. Kesian. Itulah bro, aku penat-penat nak tulis nota. Jom main bola sepak. Haikal, nak salin ke? Meh, sini meh. Tak apa lah. Apa dah jadi ni? Cikgu, boleh tak salin balik nota tu? Salin balik nota tu? Boleh? Bayar 100 dulu. Atuk, umur Atuk dah berapa sekarang? Umur Atuk dah 67 sekarang. 67? 67! Adik, relax adik. 67! Pakcik bawa motor laju sangat. Minta IC sekarang. Umur pakcik 67. 67. Encik polis. 67. Boleh saya pergi sekarang? 7. Hai encik, selamat datang ke hospital. Sakit apa? Saya sakit mata doktor. Sakit mata, dah minta IC dulu. Nah. Umur encik 67. 67. 67. Okey murid, siapa yang tak dapat ketat exam lagi? Cikgu, saya tak dapat lagi ketat exam. Awak tak dapat lagi? Alah, kesiannya. Nah. Ambil. Okey. Semua boleh start jawab.
Okey, siapa lagi tak dapat kertas exam? Cikgu, saya tak dapat lagi kertas exam. Pada muka. Apa? Cikgu, bagi sekarang. Tak nak, siapa suruh tak ambil? Aduh Haikal ni, bukan aku study untuk exam ni pun. Tahu tiru je jawapan. Tiru jawapan, kepala Tapi Haikal, pijak kertas exam aku. Tak apa bro, ambil je. Kau tak ambil, aku lempar muka kau. Tak, kau pahal. Gangster Okey lah, kali ni cikgu bagi kau kertas exam. Betul ni cikgu, tak main-main. Nah, ambil. Kena tipu. Assalamualaikum cikgu. Bagus kelas ni. Tak bising, sopan. Dengar cakap cikgu. Bukan cakap kelas sebelah tu bising. Apa cikgu cakap? Cikgu cakap pasal kelas kau lah. Memekak bising macam gila. Yang kau nak tahu cikgu Mat kenapa? Kau tak ada otak kan nak pakai? Kelas belakang memanglah tak ada otak. Alah budak kelas belakang ni belah lah, sibuk dengan korang ni lah. Bau busuk. Bau busuk. Haikal, kita tak gaduh dengan kelas depan. Diorang ni pandai tau. Kau dah pandai? Kau jangan nak bikat diorang. Masuk kelas. Suka hati aku lah. Kelas belakang jangan gaduh dengan kelas depan lah. Gaduh-gaduh macam kucing dengan Haikal. Okey semua murid, tolong buat homework cikgu bagi kat rumah ya. Buat kat rumah homework tu. Tak payah buat kat rumah. Relax je. Nak hari ni sekolah. Hello Haikal. Cikgu buat apa kat rumah saya? Buat homework sekarang, cikgu dah tengok dengan mata cikgu. Cikgu, belah dari rumah saya sekarang. Cikgu buat ni untuk kebaikan kamu. Kebaikan apa? Cikgu, belah sekarang. Buat homework sekarang. Kalau saya tak nak buat, kau buat apa kat rumah aku? Bapak Haikal, saya nak ajar anak awak ni. Tak payah, aku ajar dia. Kau belah. Okey. Pakcik mana boleh tumbuk orang? Mana boleh tumbuk orang? Ayah saya cakap tu tak bagus tau. Tumbuk. Hari ni penat sekolah. Hello Luqman. Cikgu buat apa kat rumah saya? Sekarang nak pergi kelas bagi homework kat student. Angkat tangan. Apa ni? Bak duit kau semua. Saya tak ada duit. Cikgu ni buku yang cikgu suruh hantar. Kau jangan gerak. Abang, tembak cikgu tu bang. Tembak cikgu tu. Dia banyak bagi kita stres. Jangan dengar cakap dia. Jangan dengar cakap dia. Oh cikgu Mat. Mata adik. Apalah abang ni? Tembak banyak sikit. Bongok. Weh, apa dia jadi ni? Haikal, kau buat Aku bagi tahu guru besar. Bagi tahu guru besar, ingat aku takut ke? Weh, cikgu Mat kena tembak. Weh, bagus lah. Tapi aku sebab kena tembak cikgu Mat, bukan kau. Kau tak puas hati Cikgu Mat, bangun. Haikal, asal kau buat macam ni? Kau buat macam tu kat cikgu Mat? Abang Poli tak nampak apa-apa Ya murid, cikgu nak semak tulisan sorang-sorang. Bagi cepat. Nak cikgu tulisan saya. Buruknya tulisan. Buruk tulisan saya. Ya bagus lah tu. Cikgu, nah tulisan saya. Cantik tulisan. Tulis pakai apa ni? Tulisan tu saya suruh bapak cikgu buat. Korang semua ni lemah tulisan. Nah cikgu, saya punya. Tulisan memang cantik lah. Bagus. Tapi kenapa tak tulis tarikh? Saya lupa. Bagi cikgu cek tulisan. Tak nak. Kau nak pergi mana? Bak ni. Tulisan kau lagi buruk dari muka cikgu. Tapi tak apa, cikgu tak pukul awak. Thank you cikgu. Sebab cikgu, cek tulisan saya pula. Dapat phone kau Haikal. Weh, bagi balik phone aku. Cikgu disiplin. Haikal bawa phone lah, ambil. Bagus pengawas. Sebab kau, aku tak boleh pakai phone aku dah. Relax lah, aku just buat kerja aku je. Pengawas ni lah yang ambil phone kau. Pengawas ni lah yang ambil phone aku. Kau sini. Itu je kau ada. Belakang aku. Apalah korang ni lemah. Haikal, budak-budak kami yang lemah. Haikal, kau tumbuk pengawas. Kuatnya kau. Tapi kau tak boleh kalahkan aku.
Weh kan, rugi tu kau tak datang semalam. Asal semalam? Semalam kita pergi zoo negara. Apa? Aduh, asal kau tak bagi tahu aku? Siapa suruh kau tak datang tu? Kan, semalam Lori Milo datang sekolah. Lori Milo datang sekolah. Terdapat minum air Milo. Minum air tandas tu. Ya kan, semalam ada satu dinosaur datang sekolah. Dinosaur tu lagi besar di bapak kau. Ya, kau merep. Cikgu, hari ni kita pergi mana-mana ke? Oh, ada. Kita akan pergi bilik disiplin. Jom. Okay, semua murid dapat kertas exam kan? Jangan buka lagi ya. Tak payah dengar cakap cikgu. Buka Aku cakap jangan buka. Siapa lagi nak buka kertas exam? Saya cikgu. Ada apa kat dalam? Oh. Cikgu, boleh saya buka kertas exam? Tak betul. Buka. Okey cikgu. Bang. Tak payah dengar cakap cikgu. Aku cakap jangan buka kertas exam. Tumbuk. Kau tahan tangan cikgu. Cikgu tak boleh kalahkan saya. Orang ni jangan buka kertas exam. Dengar cakap cikgu. Budak pandai. Sebab kamu dengar arahan cikgu, cikgu bagi kamu buka kertas exam tu. Betul tak cikgu? Thank you. Okey abang, ni sekolah baru kau. Tapi ayah, sekolah ni bau busuk. Diam. Masuk sekarang. Guys, ada murid baru dah masuk sekolah kita. Murid baru? Apa? Murid baru? Hai murid baru. Nama kau siapa? Nama aku Haikal. Haikal? Aku suka nama tu. Lah Haikal, kau baru pindah sekolah ni atau tunjukkan kita? Sini. Oh, tak kena. Haikal, sebab kau pindah kat sekolah ni, aku ada hadiah untuk kau. Kejap. Apa? Hadiah? Mana? Hadiah dia bapak kau. Haikal, selamat datang. Weh, nak tengok tandas aku tak? Jom, tengok. Weh, bersihnya tandas ni. Bersih kan? Tapi ini tandas aku. Sorry lah, kau tak boleh pakai. Yo Haikal, kau baru pindah sekolah ni kan? So kau kena ikut peraturan ni. Nombor 1, aku kena bully kau. Bangun tu kursi aku. Asal kau duduk situ? Kursi kau? Tak ada benda kau. Apa? Ni aku punya kursi. Kau tak boleh ambil. Kau nak ambil kursi aku, Sal? Kursi aku lah, bukan kursi bapak kau. Tak, sampai main bapak-bapak ya, Sal. Apalah kau ni? Jangan ambil kursi Haikal. Weh, thank you doh, backup aku. Weh, doa ni. Weh, Haikal, pinjam kursi kau boleh tak? Aduh, aku tak ada kursi. Jangan dekat, bongok. Jadi murid, jagalah kerusi korang ya. Sebab cikgu pun tak ada kerusi ni. Weh Haikal, kau ambil kerusi cikgu ke? Mana ada saya ambil cikgu? Cikgu, saya tak ambil kerusi cikgu lah. Kamu ambil. Cikgu mana? Okey, Haikal hadir. Luqman hadir. Budak pandai. Saya kat sini cikgu. Siapa yang tak datang? Tak ada orang call ni. Hello? Hello cikgu, saya tak datang hari ni lah sebab bosan. Bosan. Kejap. Siapa kat depan pintu ni? Hai cikgu. Hai. Sorry Bapak Faiz. Faiz, kau kat mana? Hai Faiz. Macam mana cikgu tahu saya tinggal kat sini? Faiz, kau kena belajar banyak ni. Awak siapa? Shh, kau takkan tahu. Faiz, mana phone ada? Kau siapa ya? Pencuri! Polis! Ada pencuri masuk. Diam! Alah. Dahaga ini. Bro, aku nak minum sikit boleh tak? Mana botol air kau? Botol air aku hilang. Kau ni, nah. Thank you doh. Thank you doh. Habiskan air aku. Haikal, aku nak air sikit. Kesian lah aku ni. Kau nak air ke? Kejap Ni lagi satu. Apa? Kau nak air juga kan? Kamu ni Haikal, bagilah kawan kamu minum air. Diorang dah harga, kesian diorang. Grup besar, diorang minum air saya sampai habis.
Siapa suruh bagi? Sebab tu lah murid, bila kau minta air, kita kena bagi. Sebab cikgu pun nak air sikit-sikit. Luqman, jom main badminton. Jom. Kau lambat, kita dapat main dulu. Bagilah, kita nak main badminton. Kurang ajar kau. Kau pun jangan tubukkan aku. Ya kan? Tak apa, main dengan aku tak? Tak nak. Kita main badminton sama-sama. Aduh, PJ bosan lah. Jom lah kita belajar mat lagi best. Luqman, cepat nak buat petang kan? Kau betang lah. Betang cepat. Weh, aku dah semua kerja tu. Kau betang je lah. Betang lah. Tunggu apa lagi? Cepat. Cikgu, bagilah dia masa. Biar lambat asal selamat. Kau ni. Hari ni kumpulan saya akan betangkan tentang tajuk ini. Kan, apa khabar? Dapat kan lepas ni kau group dengan aku nak? Bro, pergi jauh-jauh? Jangan malu, sini lah. Dapat kan lepas ni kau group dengan aku buat perbentangan? Kena tipu. Kau tak pandai macam mana? Jadi murid, bila buat perbentangan tu, bercakap lah ya, buka mulut. Jatuh dari pokok. Lepas tu ke dia masuk hospital. Gelawak gila dia. Cikgu ajar korang bising. Korang bising sangat apa pasal? Cikgu tengah ajar kat depan kan? Dia boleh tak? Tak, biar dia bising. Kau faham. Tapi cikgu, saya backup cikgu. Cikgu pun marah kau tu. Kau nak backup siapa? Ya kau nak tumbuk dia asal lah. Aku backup dia. Kau faham? Oh, kau backup dia? Bagus. Cikgu, kita dah backup cikgu. Bayar. Cikgu tak ada duit. Apa ya cikgu? Betul ni, cikgu tak bayar. Thank you. Okey adik, jom kita pergi beli mainan. Apa? Nak beli mainan? Yeay! Ya, ni kedai gunting rambut. Kita nak gunting rambut. Jom. Tak nak pergi. Masuk! Encik nak encik style apa rambut? Buat rambut dia macam ni. Tak apa dik, abang tak gigit pun. Abang just akan gunting sikit je. Treat me like white teeth, don't get me dirty. Okey encik, berapa semuanya? Semua total dia RM67. RM67? Mahalnya. Seksama. Encik polis, nak ganti rambut? Kau ada senjata? Tembak dia. Tak, ni mesin potong rambut je. Ya kan? Alam, kawan aku jatuh basikal. Lepas tu, dia jatuh tu dalam longkang. Rekod mulut dia. Lepas tu kan, dia jatuh kat tangga. Lepas tu dia jatuh kat... Aku cakap diam! Kau lepas aku! Asal kau tumbuk kau aku? Apa khabar? Weh, lama tak jumpa kau weh. Kau tahu tak sebab diri? Tak isah ni. Busuk lah kau. Dia boleh tak? Kenapa ni bro? Pasti dia tak gosok gigi dia selama-lamanya. Yo, kejap nak cakap. Mat aku dapat 90 lebih. Gepak. Bro, berapa hari kau tak gosok gigi? Aku gosok gigi setahun sekali dah.